dalam bulan Ramadan terlalu amat penting sembahyang malam. Kerana malam dengan siang ni dari segi nilai, dari segi mutu dia, dari segi kualiti dia lebih malam. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila yanzilu ar-rabbu ila as-sama'i dunya fil hazin akhirna al-lail. Dalam Nabi sebut Tuhan turun daripada atasan dia, turun ke langit dunia di malam hujung malam. Tuhan turun daripada atasannya ke langit dunia di penghujung malam. Ala min mustaghfirin fa'aghfirlah, ala min da'in fa'astajibalah, ala min sa'ilin fa'atiyalah. Turun tawar buat kita kata promosi. Tak ada kau orang nak minta. Tuhan kata tak ada kau orang nak minta. Tidur belakang kau ada seorang bangun seorang dua baru nak minta. Aku nak beri. Ala min mustaghfirin fa'aghfirlah, tak ada kau orang nak minta ampun dosa. Aku nak ampun dosa. Ala min da'in fa'astajibalah, tak ada kau orang nak berdoa aku nak mustajab. Ini penghargaan apa namanya, titik yang sangat berharga di waktu hujung malam. Kalau kita bulan Ramadan tak, waktu sahur lah. Waktu sahur tu waktu Tuhan turun, bukan saja Ramadan. Tiap-tiap malam sepanjang tahun Tuhan turun dari langit atasnya ke langit dunia. Belah mana Tuhan turun, belah mana atasnya, belah langit dunia, tak usah tanya lah tu. Tak ada lidah boleh berayak, tak ada otak boleh faham. Cumanya Tuhan berayak, aku dekat dengan mu, aku rapat denganmu dia penghujung malam. Jadi Ramadan ni mau tak mau kita sahur.